Anda tahu tak, signal telefon anda boleh hilang bukan disebabkan oleh sambungan yang tidak stabil sahaja. Tapi ia juga boleh diganggu disebabkan penggunaan alat yang dipanggil signal jammer. Macam mana jammer berfungsi? Telefon anda sebenarnya berhubung dengan menara telekomunikasi melalui gelombang frekuensi untuk membuat panggilan atau menggunakan internet. Jammer pula menghantar gelombang pada frekuensi yang sama dan menyebabkan gangguan. Akibatnya, telefon tidak dapat menerima isyarat sebenar dari menara telekomunikasi. Penggunaan jammer boleh menyebabkan panggilan yang dibuat gagal disambungkan dan boleh menjejaskan keselamatan awam dalam situasi kecemasan. Di Malaysia, penggunaan dan pemilikan signal jammer adalah satu kesalahan di bawah undang-undang. Tanpa gangguan jammer, panggilan kecemasan dapat dilakukan dengan lancar.